Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi anak-anak, adik-adik, kakak-kakak dan abang-abang semua di luar sana di dalam siri soal jawab remeh-temeh tentang nikah kahwin tetapi kita malu hendak bertanya. Dan untuk episod kali ini kita akan lihat persoalan-persoalan berkenaan dengan kenduri wahlimah. Baik, soalan ke-117. Setelah selesai akad nikah, ramai kawan-kawan yang ucap tahniah pada pengantin. Betulkah cara begitu atau bagaimana anjuran agama? Baik, jawapannya. Sunnah bagi orang yang hadir mendoakan keberkatan dalam perkahwinan pasangan pengantin baru. Ini bertepatan dengan perbuatan Nabi sebagaimana yang disebut oleh Abu Hurairah bahawa Nabi SAW mendoakan pasangan baru dengan berkata, Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Yang bermaksud, moga Allah memberkati bagi kamu dan ke atas kamu serta menghimpunkan antara kamu berdua dalam kebaikan. Riwayat At-Tirmizi. Soalan ke-118. Apabila selesai majlis akad nikah, kebanyakannya disudahi dengan jamuan atau kenduri. Adakah mengadakan kenduri menjadi sunnah dan tuntutan? Jawapan, ya. Ia menjadi sunnah dan tuntutan, menjadi syiar bagi mengiklankan perkahwinan agar diketahui oleh orang ramai serta menzahirkan kegembiraan. Oleh itu diharuskan memukul gendang dan nyanyian yang baik agar dapat bergembira. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, umumkan perkahwinan ini dan jadikan ia di masjid-masjid dan pukul gendang-gendang atasnya. Riwayat At-Tirmizi nombor 1089. Hikmah diadakan walimah ialah untuk memberitahu kepada orang ramai adanya perkahwinan dan menandakan kegembiraan untuk menyambut kedua mempelai yang menjadi raja sehari. Soalan ke-119. Sekarang ini kalau nak buat kenduri menelan belanja ribu-ribu, seksa juga nak cari duit banyak tu. Betulkah Islam suruh begitu? Jawapan, itu hanya adat dan budaya setempat, bukan datang daripada ajaran Islam. Kasihan kepada pengantin nak kena sediakan duit ribu-ribu untuk kenduri. Islam menyuruh mengadakan kenduri bagi mengiklankan perkahwinan dan menzahirkan rasa syukur dan gembira. Kenduri seumpama ini boleh dilakukan dengan sederhana tanpa membazir. Mungkin 3 ekor kambing atau seekor lembu atau 20 ekor ayam sudah memadai bagi menjamu jiran tetangga, sahabat handai dan keluarga terdekat. Nabi kadang-kadang mengadakan kenduri dengan buah tamar, kadang-kadang dengan roti dan daging. Ketika mengetahui bahawa Abdul Rahman bin Auf berkahwin, Nabi SAW menyuruhnya mengadakan kenduri walaupun hanya dengan seekor kambing. Mafhum hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, soalan ke-120. Sekarang ini saya dengar ada bantuan wang oleh Baitul Mal untuk cajar kenduri. Macam mana? Jawapan, wah, senanglah kalau begitu. Tak perlu susah-susah nak kumpul duit untuk buat kenduri. Apapun tentu ada syarat-syarat tertentu sebelum layak memohon tajahan itu. Dengar kata pendapatan bulanan mestilah sekitar RM1,000. Kalau RM3,000, tak bolehlah nak memohon. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Puak yang tak setuju kata kalau nak buat kenduri pun tak mampu, macam mana nak sara anak isteri nanti? Sungguh juga pendapat tersebut. Soalan ke-121. Ada saya lihat orang buat kenduri lepas majlis akad nikah. Ada yang sehari selepas itu, malah ada yang seminggu selepas nikah. Bilakah waktu kenduri yang paling baik? Jawapan, kenduri boleh diadakan selepas selesai akad nikah. Budaya masyarakat sekarang ini yang mengadakan kenduri sehari selepas akad nikah adalah baik. Ini bagi memberitahu kepada masyarakat bahawa pasangan tersebut telah berkahwin. Masalah ini terserah kepada adat setempat. Menurut riwayat bahawa Rasulullah SAW mengundang sahabat-sahabat untuk walimah pada waktu baginda kahwin dengan Zainab setelah baginda mencampurinya. Soalan 122. Apabila orang jemput kenduri kahwin, wajib pergi kah? Jawapan, ya. Hukum menghadiri kenduri kahwin adalah wajib bagi orang yang dijemput. Sabda Nabi SAW, maksudnya, apabila kamu dijemput ke kenduri walimah, maka pergilah. Riwayat Al-Bukhari nombor 4878. Soalan ke-123.
Yang saya tahu, menghadiri kenduri walimah adalah wajib jika dijemput. Tapi, kalau ada dihidangkan arak, wajibkah kita hadir? Jawapan, tidak wajib menghadirinya kerana ada unsur maksiat dalam majlis tersebut, iaitu dihidangkan arak. Arak adalah haram diminum oleh orang Islam. Sabda Nabi SAW, maksudnya, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah duduk pada hidangan yang dihidangkan arak. Riwayat Ahmad nombor 125. Soalan ke-124. Ada setengah orang mengadakan kenduri secara besar-besaran sampai mengambil masa 3 hari atau 4 hari. Sepanjang tempoh itu dia suruh kita hadir. Bagaimana tu? Jawapannya, jemputan pada hari pertama sahaja wajib dihadiri. Jemputan hari kedua adalah digalakkan. Manakala jemputan pada hari ketiga adalah dimakruhkan. Ini mungkin kerana sudah terdapat unsur pembaziran dalam kenduri seumpama ini dan mungkin wujud sifat bangga dan takabur dalam diri tuan kenduri. Soalan ke-125. Apakah hukumnya mengadakan kenduri selama 3 hari atau lebih? Jawapannya, perbuatan ini membazir dan ia adalah saudara syaitan. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya, kenduri pada hari pertama adalah hak, hari kedua adalah baik dan hari ketiga adalah riak dan menunjuk-nunjuk. Riwayat Al-Baihaqi nombor 14906. Soalan ke-126. Di jabatan tempat kerja saya, ramai pekerja bukan Islam. Bolehkah saya jemput mereka hadir majlis kenduri walimah saya? Jawapan, tidak ada salahnya menjemput orang bukan Islam menghadiri jamuan kenduri perkahwinan. Jika ada jiran tetangga di kawasan perumahan, sahabat handai sepejabat dan sebagainya, maka wajar dan baik mereka dijemput. Mereka boleh makan semua makanan yang dihidangkan mengikut selera masing-masing. Soalan ke-127. Kalau kita orang Islam dijemput ke majlis perkahwinan orang bukan Islam, adakah boleh kita menghadirinya? Jawapan, ya boleh. Tidak ada salahnya. Cuma sebagai orang Islam, kita ada peraturan makanan halal dan tidak halal. Alhamdulillah, biasanya orang bukan Islam di Malaysia menghormati sensitiviti umat Islam dan ada menyediakan makanan halal. Makanan juga disediakan secara profesional. Soalan ke-128. Saya confused dalam bab pergi kenduri walimah ini. Yang mana hukumnya wajib? Ada kenduri ke atau makan makanan yang dihidangkan? Jawapan, menghadiri kenduri walimah adalah wajib, tetapi makan adalah tidak wajib. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, apabila dipanggil untuk kenduri, maka hadirilah. Jika dia hendak makan, makanlah. Dan jika tidak mahu makan, maka tidaklah perlu makan. Riwayat Muslim nombor 3591. Walau bagaimanapun, jika perbuatan tidak menyamu selera di tempat kenduri boleh menimbulkan perasaan kurang senang tuan rumah, maka adalah baik hadirin menjamah makanan tersebut. Soalan ke-129. Bagaimana kalau semasa walimah itu tuan rumah hanya mengundang orang yang kaya sahaja, sedangkan di taman perumahan itu ramai orang-orang miskin yang tidak diundangnya? Jawapan, walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja dan meninggalkan orang-orang miskin, maka walimah seperti ini tidak harus dihadiri. Dan jamuan yang diadakan itu adalah sejahat-jahat jamuan. Sabda Rasulullah SAW, maksudnya, sejahat-jahat jamuan ialah jamuan walimah mengundang orang-orang kaya dan meninggalkan orang-orang yang miskin. Riwayat Al-Bukhari nombor 4882. Soalan ke-130. Biasanya di negara kita, semasa kenduri walimah diadakan nyanyian-nyanyian yang diiringi oleh kumpulan pancaragam. Adakah perbuatan seperti ini diharamkan dalam Islam ataupun diharuskan? Jawapan, dalam Islam, mengadakan nyanyian-nyanyian sebagai hiburan di hari perkahwinan adalah harus. Tetapi janganlah pula menggandungi kata-kata yang tidak baik. Sebaik-baiknya hendaklah lagu-lagu nasyid yang mengandungi kata-kata nasihat dan jangan pula ada percampuran antara lelaki dengan perempuan secara bebas. Secara umum, lagu adalah harus lebih-lebih lagi pada hari yang patut diraihkan. Walau bagaimanapun, sederhana dan adab hendaklah menjadi panduan. Nabi SAW bersabda, maksudnya, pembeza antara halal dan haram ialah pukul gendang dan suara pada pernikahan. Riwayat At-Tirmizi nombor 1088. Soalan ke-131. Ini lagi satu saya muskil.
Biasanya, semasa pergi kenduri, tetamu akan menghulurkan duit dalam sampul kepada tuan rumah. Saya jadi was-was juga. Maklumlah, kadang-kadang kita kering. Bagaimana tu? Baik, jawapan. Ini adalah adat budaya. Adat ini berdasarkan prinsip tolong-menolong antara satu sama lain. Walaupun begitu, ia bukanlah sesuatu yang wajib. Cuma jangan jadikan ia sebagai satu perkara yang membebankan tetamu. Bayangkan kalau musim cuti sekolah setiap hari ada kenduri, satu kenduri tetamu kena hulur RM10. Oleh itu buatlah kenduri mengikut kemampuan. Bagi tetamu pula, bagilah seikhlas mungkin. Jangan bagi sampul kosong sudahlah. Soalan ke-132. Kebiasaan masyarakat Melayu sejak dulu bila kenduri walimah akan ada majlis bersanding. Akhir-akhir ini ada ulama'-ulama' kata perbuatan itu tak boleh. Ada juga orang-orang alim kata tak apa. Saya jadi pening, bagaimana tentang hukum bersanding ini? Jawapan. Adat bersanding ini adalah budaya masyarakat Melayu dahulu yang dikatakan berasal daripada adat dan budaya Hindu. Kalau diadakan program bersanding kerana hendak mengekalkan adat Hindu, maka ia tidak wajar diadakan. Majlis kenduri itu sudah ada amalan yang diharamkan oleh agama. Begitu juga jika program bersanding itu kerana hendak menunjuk-nunjuk dan berbangga-bangga sehingga riak dan membazir. Maklumlah, perhiasan pelamin tak mahu kalah, sewa ribu-ribu. Begitu juga pakaian pengantin 2-3 pasang dengan hiasannya, kadang-kadang upah mak andam khusus untuk menghias pengantin, silap-silap boleh jatuh tabaruj kerana berhias untuk tunjuk pada orang ramai sedang orang ramai bukan mahram dia. Sudah dikira ada unsur maksiat dalam kenduri walimah kita. Ada orang alim kata boleh, tu mungkin atas alasan sekadar memperkenalkan pasangan pengantin. Maka adalah harus, tetapi dengan syarat pengantin mesti mengikuti batas-batas syariat seperti berpakaian menutup aurat, tidak menampakkan bentuk badan, tidak nipis dan sebagainya. Tetapi adalah lebih baik ia diadakan secara tertutup, khusus untuk kaum keluarga terdekat sahaja. Lebih selamat, lebih berkat. Soalan ke-133. Sebelum bersanding, pengantin lelaki dan pengantin perempuan akan dihias. Ada pengantin lelaki yang memakai emas. Apakah hukumnya? Jawapan. Soalan ini masuk bab perhiasan. Okey, tak ada masalah nak berhias, tetapi hendaklah mengikut batasan yang dibenarkan agama. Orang lelaki tak boleh pakai emas dan sutra. Tak kisahlah emas itu sama ada rantai emas, gelang emas dan sebagainya. Haram tetap haram walaupun dia sudah menjadi raja, walaupun sehari. Yakni raja sehari. Perempuan tak bolehlah nak berhias hingga terjatuh kepada perkara haram seperti membuang bulu kening. Ini kerana ada hadis Nabi SAW yang melaknat orang yang melakukannya. Yang penting, jangan berhias sampai jadi haram. Baik, kita lihat sketsa. Kenduri kahwin Rasulullah SAW. Anas bin Malik dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim mengatakan bahawa Rasulullah SAW melaksanakan majlis kenduri kahwin dengan menyembelih seekor kambing untuk isteri-isterinya dan untuk Zainab. Yang kedua, penuhi undangan kenduri kahwin. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, apabila seseorang daripada kamu dijemput ke majlis kenduri, maka hendaklah kamu menghadirinya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, makanan yang buruk ialah makanan di majlis kenduri yang mana jemputannya ialah orang kaya sahaja dan orang-orang miskin tidak dijemput. Orang yang tidak memenuhi jemputan sesungguhnya dia telah melakukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sahih Muslim. Yang ketiga, persandingan yang haram. Terdapat beberapa perbuatan yang melanggar batas-batas syarak seperti yang pertama, pakaian yang mendedahkan aurat, nipis dan nampak bentuk tubuh badan. Yang kedua, berlaku percampuran antara lelaki dan wanita yang bukan mahram. Yang ketiga, pembaziran, contohnya membuat atau menyewa pelamin menelan belanja ribuan ringgit. Yang keempat, memakai bau-bauan dan bersolek tebal untuk tontonan lelaki asing, yakni yang bukan mahramnya. Yang kelima, mengikut adat Hindu. Gugur tuntutan menghadiri kenduri walimah jika terdapat persandingan yang haram. Malah setengah ulama mengatakan haram jika kita hadir majlis yang demikian. Wa subhanallahu ta'ala a'lam. Sekian saja persoalan-persoalan berkenaan dengan
kenduri walimah. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Apa yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang tidak baik itu daripada kelemahan dan kedaifan diri saya sendiri. InsyaAllah di episod yang akan datang kita akan lihat persoalan berkenaan dengan poligami. Baik, sekian saja hingga bertemu di lain waktu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.